Dia rezeki Tuhan bagi ni bukan maksud tiba-tiba duit jatuh atas meja. Tapi macam mana Allah Ta'ala buka jalan untuk saya nampak jalan kekayaan ni? Dulu saya tak ada kereta. Saya ada motosikal ni. Jadi saya bergerak dengan mana-mana dengan isteri saya naik motosikal. Saya ada kawan yang belajar sama dekat universiti. Sama-sama kerja KL. Kerja company yang sama. Tapi dia bujang dan dia ada kereta. Dan dia tak ada kawan. Kawan dia saya seorang je. Jadi setiap hujung minggu dia bosan. Dia akan ajak saya. Zul free tak? Dia kata. Free? Saya mana pergi mana? Bukan ada duit pun nak berjalan. Saya dapat gaji yang kedua, sebelum dapat gaji ketiga dah kahwin tuan. Cepat. Kahwin dalam keadaan financial tak ready dan isteri saya tengah final semester. Jadi memang tak ada duit tuan. Kahwin pun saya berani kahwin tu pun sebab ada balance lagi duit PTPTN, duit pinjaman. Bayangkan saving tak ada duit, hidup dengan duit PTPTN. Lepas tu isteri saya asyik ulang alik tuan. Daripada belajar di UiTM Macang Kelantan, saya kat KL. Jadi isteri saya selalu ulang alik. Jadi saya habis duit banyak untuk bayar isteri saya ulang alik je. Kelas dia satu kelas dia seminggu. Jadi seminggu sekali dia akan ulang alik. Jadi duit saya banyak bagi dekat dia untuk dia ulang alik. Jadi memang tak ada saving, tak ada apa lah. Jadi kawan saya ni dia invite dia hujung minggu dia selalu ajak saya pergi dua tempat je. Satu tengok barang-barang komputer, barang IT dekat Loyak Plaza. Okay. Dan yang kedua, tempat favourite kami ialah Jalan Tunku Abdul Rahman. Dekat Jalan Tunku Abdul Rahman, tempat paling favourite kami ialah Pustaka Minerva. Sekarang ni ada lagi, tapi dia dah alih dah lock kedai tu. Pustaka Minerva. Ada satu kedai buku situ.